Korang boleh tengok dekat sini. Ni adalah dia punya saiz kompresor. Dan ni adalah dia punya watt, 1100 watt. Berat dia 12.5 kg, 8 liter. Okey, dia hanya 0.7 MPa. Jadi 7 bar. Okey, sekarang kita akan test angin dia berapa cepat yang dia akan isi penuh. Sekarang kita akan test dia punya masa. Okey, berapa lama dia ambil masa daripada kosong sampai ke 7 bar. Ni dia punya switch, kita just tarik je. Sekali dengan kita tekan. Okey, 1, 2, 3. Okey, dah pun penuh. Kalau tengok kat sini, 0.45 second. Jadi tak sampai 1 minit, dia dah penuh lah dia punya kompresor ni. Kalau kau nak beli ni, kau boleh tekan je dekat tag kuning ataupun link yang ada dekat bawah. Okey guys.